Oh. Dah siap talapia bang. Alright, terima kasih. Okey, selamat menjamu selera. Terima kasih. Ui, kenyang ni makanan tengah hari ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini paten tempoyak bang. Original jerantut. Apa nak bagian mana bang? Kepala lah. Kepala Tu paling sedap kan? Kepala memang sedap bang. Dia lemak bang. Kalau apa kena bang. Memang mantul ya. Padu lah. Ui, besar juga kan? Nak angkat nampak bengkok saya punya sodet saya. Pakai lemak dia. Oh Allahu Akbar. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Ui, besar. Besar bang. Memang puas hati bang. Berapa ringgit ni? Ini 17 riyal ya bang. Ini harga dia Itu harga dia bang. Tali pia goreng kita ada patin goreng. Bolehlah saya nak patin tempoyak ni satu. Lepas tu dengan talapia goreng lah. Boleh. Talapia Tali pia goreng satu Nampak macam sedap lah. Nasi sambal lah. Semua ni. Nasi dengan sambal belacan lah. Sambal hitam pun kita ada tak? Baik tahu ni. Wow. Bolehlah satu PM patin tempoyak. PM tu maksudnya PM maksudnya apa? PM, Pak Misai juga. Pak misai. Oh, patutlah. Kalau buang misai ni? Buang misai ni tak boleh cari makan bang. Ni bang, jangan bang. Kat sini ada kedai durian juga. Dekat sebelah je. Kalau nak take away boleh, nak makan dekat situ pun boleh. Patin asli jerantut RM17. Wah, ikan patin, kuah ada sikit, sambal belacan. Bismillah. Lembut gila ni, sedap tu. Lemak-lemak ada sikit. Selera kucing tu makan sama macam aku. Sekali. Oi, kenapa? Campur semua sekali. Kuah ni banyak tau. Tapi kalau tak cukup, boleh beli satu bekas RM4 je. Talapia goreng besar-besar bas dia bagi. Talapia goreng campur kuah patin tempoyak sikit. Kereta-kereta motor lalu ni tak tinggal. Sedap pun. Ni boleh makan. Satu bahagian nasi. Iyo cing. Kucing ni pun dia tahu sedap Aku bagilah dia makan. PM patin tempoyak ni ada dekat Durian Pak Misai Keramat AU3. Dia ada jual ikan patin masak tempoyak, ikan patin goreng, ikan talapia goreng, set nasi dengan kuah tempoyak RM4 je sebekas. Murah tu.